Sekejap sekali. Oh, ada lagi bis. Oh. Masuk weh. Oh. Oh. Dah main lagi ni kita apa habis? Dah. Dah. Rekod dah ni. Tu. Dah biar tak ada rasa weh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel. Channel ular anda. Jadi hari ni kita nak tunjuk bagaimana cara untuk keluarkan bisa ular telung selah ataupun ular yang berbisa lain. Jadi hari ni kita nak pakai ular mana boy? Apa rasa kita ambil ular hok baru kita gak hok baru kita tangkap. Nah. Ular yang baru kita tangkap itu hari. Anggaran berapa kilo boy? Oh yang agak-agak. Berat ular ni apa rasa antara 10 gitu lah lebih-lebih lah. 10 kilo? Oh, berat betul. Ya betul 10 kilo. Dah cari ambil nimbang dah saja yo. Patut nak taruh dah. Makan Maggi lah. Ada rasa. Habis-habis Maggi dia. Ular ni kita tangkap di Kampung Rawai. Di daerah Marang lah. So ular ni daripada awal kita ambil, sekarang ni pun masih lagi dalam lagu ni. Kita boleh dengar dengusan dia mai. Jadi saya nak keluarkan ular. Pik seluruh ular apa duduk situ dulu kejap tak apa-apa. Biasa Pik. Biasa. Pik pegang kepala baru payah dapat. Gitu boleh Boleh? Boleh baik. Boleh sebab ni backing boy. Cantik. Betul. Sebab ni backing. Bila dia backing, saya sendiri pun tidak berani nak merisikokan diri Pok Hing. Betul. Kalau saya merisikokan diri Pok Hing, bodohlah saya. Dahlah saya ada seorang ni je Pok Hing. Saya tak ada orang lain. Baik. Jangan Pik. Oh, berdrama pula. Pik nak buka tu? Saya nak buka lah ni. Apa duduk sini dah? Duduk situ dulu. Duduk sini. Saya tak boleh membahayakan Pok Hing. Sebab Pok Hing begitu berharga bagi saya. Pok Hing bersiap sedia ni. Kawat senang diri. Tangan duduk belakang. Memang lah. Gini lah memang. Ni gaya rekrut. Bukan gaya tua ni, gaya rekrut. Begitu. Aduh, macam-macam. Duduk diam situ dah? Baik. Boy ready ya? Tak apa. Boy bila-bila masa ya. Bila-bila masa dah? Ready ni. Kalau tengok ni, dia kembang kepala dah ni. Termasuk dia memang agresif lah. Backing ni Pik ni. Semenjak ambil pada minggu lepas, sampai ke hari ni, duduk dalam guni ni. Tak buka-buka sampai ke hari ni. Backing ni Pok Hing. Memang masa ambil tu pun backing dah ular ni. Kerja dia memang nak kekoh. Nak kekoh. Bismillah. Oi, jangan lari Pok Hing. Pok Hing mari ni. Aduh, awal lagi. So siapa-siapa yang tak tengok lagi video operasi tangkap untuk King Cobra ni, boleh tengok dekat YouTube. Saya dah masukkan video dalam YouTube. Nak kita tekan kamera boy. Ular ni anggaran dalam sebelah kaki . Berat dia kalau Pok Hing bagi tahu tadi 10 km. 10 kilogram. Tapi aku anggarkan tak sampai 10 kilogram. Ni anggaran dalam 8 kilogram ada lah. Samsing dia ni, samsing. Tak boleh? Saya nak ambil kepala dia. Backing. Kerja dia nak terekam ni Don't play Tengok. Backing. Dia fokus tu. Backing muka dia. Mata dia warna orange boy. Semakin sama tinggi dengan kepala geng. Sekejap sekali. Agak dinding dia. Lepas tu saya tak laju Pok Hing mari dekat Pok Hing. Pok Hing nak pergi dekat ada berani. Sebab tu Pok Hing saya tak bagi Pok Hing mari dekat. Tu. Kalau Pok Hing mari dekat, memang dah. Memang Pok Hing boleh lari.
Oh, kalau barang baru macam ni lah boy. So ular ni sebenarnya dia tengah lapar. Masa kita ambil dia tu memang dia dalam proses nak telan. Bewok. Saya cuba tangkap kepala dia dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi lagi pada lutut aku ni. Sampai parah pinggang. Hui. Awak jangan risau boy. Saya selamatkan awak, jangan risau. Saya tak benarkan ular gini pergi ke awak, pergi ke pohon. Bismillah. Oh, dia tak tenang tau. Oh, dia tak tenang. Dia fokus kepada boy, dia fokus pada saya. Kalau ambil guni pun depan boy ni. Pandai juga poin. Ambil guni boy, letak depan awak. Poin. Letak depan boy. Nanti lu Fik. Dia main order point ni, ambil ada hati, sorry lah. Sorry. Jauh sangat tu, bawa lagi. Nanti tu boy. Jaga boy. Okey boy, letak biar. Letak biar. Dia nak pergi saja ni, letak biar. Tinggalkan guni ni. Letak depan dia, tolak depan dia. Dia gerang tengok guni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, tengok bawah. Tengok guni. Jangan tengok tangan, tengok guni. Allah tinggi boy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tengok. Tebarkan. Ular yang tak pernah tengok manusia, tak pernah tersepak dengan manusia, tak pernah tengok orang. Ni lah reaksi dia. Geng, nampak merah tu? Merah tu adalah hujung taring dia. Allah berok terang macam baik dah buat tarik. Kena majlis tarik. Jadi Poing, sekarang ni ular kita dah tangkap. Saya nak Poing sediakan bekah. Okey, untuk kita keluarkan bisa dia. Okey. Baik. Lepas Poing siapkan bekah, kita tengok macam mana bisa ular ni keluar daripada kelenjar dia. So akan tunjuk step by step. Plastik. Mana? Ni dah. Pergi. Ada. Pik, duduk jauh ke Pik? Duduk lah. Duduk lah. Tak apa dulu. Saya nak tengok Poing buat ni. Mula-mula kita buat gini Pik, pegang molek Pik. Pegang molek dah ni. Ketok nada yang sangat. Tunjuk bekah lu. Okey, pertama. Okey. Ni. Okey. Mula kita bakar bekah ni. Bekah jernih. Hati dulu tunjuk bekah. Ni bekah dia. Hati lu. Sabar. Okey. Ni bekah dia yang Poing dia tipu sapi kita nak tu racun dalam tu bisa dalamnya. Okey, ni bekah dia. Lepas tu kita ambil plastik ni. Ni. Kita tambah lagi ni. Ikat sikit. Lah, ketok dah. Dia nak Pik. Relax. Ular ni saya pegang dah ni, ular ni. Lah kali aku rasa pecah. Berat. Nanti Pak buat slow-slow. Slow, tenang, tak apa. Slow and steady. Pemagat tak jadi tadi. Belajar buat dia okey. Aduh. Pemagat tak jadi. Tak tahu orang tengok. Getah pada sakit hati. Dia punya gelar kabut. Relax boy, ular ni saya pegang dah. Dia jangan jumpa backing gini. Betul. Bila jumpa backing gini. Ni backing ni. Dia jadi. Ni memang. Dia jadi gelabah. Jadi gelabah seru. Orang ketok nadi habis. Tak, saya pegang dah kepala dia ni. Dia tak lagi lah, dia kalah ni. Hak tu lah, hak yang tu lah. Tapi hak lain pegang kepala duduk gini baik. Hak lain pegang kepala ke girang ni, hak ni duduk ni lah. Kau pegang kepala, kau ekor pun jalan. Tengok. Okay, macam ni okey ke baik? Mana? Okey. Cuba pergi. Kerah. Baik, berjauh sikit, ia berok ni. Berok tak basuh lagi, habis lu. Mana bekah oi? Okey ni. Nanti pakai tahu.
Musing. Tu tu ha. Ni bahaya ni boy. Tu tu. Tanya tubik. Itulah kita lock body dia. Wah. Ni cara lock body ular. Sabar duduk diam. Percaya dengan saya. Dekat sikit. Balik nak sikit. Saya nak lock body dia ni. Jah. Saya nak lock body dia. Kalau saya tak lock body dia, dia musing. Tengok yang angah aja boy. Tak apa. Baik. Tak apa, baik. Sebelum tu geng, aku nak cerita tengok beberapa aja. part lah. So, untuk mana-mana ular yang berbisa, setiap ular mesti dia akan mempunyai kelenjar bisa. Kelenjar bisa ni dia menyimpan bisa. Jadi kedudukan kelenjar bisa dia dekat ni. Pipi dia, kiri dan juga kanan. Kemudian, dia ada satu saliran yang dipanggil venom duct. Jadi saliran bisa ni berfungsi macam batang pahit. Dan last sekali, dia melalui taring. Okay? Dan taring dia ada di sebelah kiri kanan. Jadi siapa-siapa pernah tengok video yang aku dengan tim aku, Haris bersama Pabil tangkap ular ni pada malam tu, bisa dia dah keluar pokoknya. Dia keluar melalui guni ni. Ya. Ada. Jadi siapa-siapa nak tengok boleh tengok dekat video yang lepas lah. Satu lagi aku nak tunjuk. Kenapa ular boleh makan makanan yang lebih besar? Dekat dalam mulut dia ni. Okey, lubang bulat dekat lidah ni. Yang ni kita panggil glutis. Fungsi glutis ni adalah untuk bernafas apabila dia makan benda yang lebih besar. Ular ni sifat dia makan dia tak cubit sikit-sikit. Dia telan habis. Dan dia tak ada istilah tercekik. Dan satu lagi kelebihan kenapa dia boleh makan benda yang lebih besar. Cuba tengok rahan di bawah dia ni. Tidak bersambung geng. Gusi dia tidak bersambung. Jadi sebab itulah dia boleh makan benda yang lebih besar. Kita seterusnya Puan bekah-bekah. Ya. Seterusnya Puan bekah-bekah. Okey, saya bagi ular ni gigit ni. Ya. Ya, Pik. Confident jangan bagi jatuh bekah ni. Jangan lepas tu Pik penggagi ni. Puan pegang kita. Puan Jauh pegang kita. sikit tau. Pegang kita lah. Ready dah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi. Tengok geng, lepas boy. Ini baru sikit kan. Sebab Dia tak nak lepas boy. Dia tak lepas boy. Ya memang tu. Tengok kepala dia. Kemek sampai kepala dia. Ini geng, kalau kita panggil gigitan membunuh. Gigitan mau. Kalau gigitan amarah ni dia lepas. Itu gigitan amarah. Gigitan membunuh macam ni. Tengok dekat tepi ni dia punya gland dia press habis. Dia tak buka boy. Dah tak buka ni awak ada. Tak buka mana ni boy? Penuh bekah ni. Penuh bekah ni silap kita kok Pik. Kita ambil bekah sikit ingat. Patut kita ambil beledi tak sikit. Pakai beledi. Nak buang lagu mana ni boy? Penuh mulut ni. Dia tak buka boy. Nak lagi ni. Bekah dia telan ni boy. Lepas tu sudah. Pegang. Modek baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gawat ni boy. Boy pegang kuat-kuat botol tu saya takut jatuh. Ini betul-betul maruh ni boy. La ilaha illallah. Nak kau lagi. Keluar lagi bisa boy. Keluar lagi bisa atas tu. Basah-basah tu. Dah kena cari benda tu. Pegang boy. Pegang botol dah. Confident. Power yang padu. Nak lagi ni boy. Jadi lah tak boleh. Main lagi sekali, dia nak lagi. Kita nak tengok berapa maksimum yang boleh keluarkan. Kita try lagi sekali. Dia nak lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh boy. Ada lagi. Perlu. Dah. Takmur dah. Dah. Ular ni ada dendam ke apa ni boy? Sudahlah boy. Sudahlah. Jangan boy. Plastik dan dia. Sekejap lagi kita tengok sukatan dia berapa ml. Okey, dan kita tengok tekstur dia macam mana. So warna dia ni kalau tengok macam madu. Untuk mempermudahkan urusan kita boy,
kita kena simpan dulu dia. Betul betul. Kalau tidak, Geng gitu. bukan menyusahkan Pok Hing saja. Menyusahkan saya untuk menjaga Pok Hing, untuk menenangkan Pok Hing. Tengok menyucohkan. Jadi kita simpan dulu, geng. Okey. Kepada dia mempermainkan masa kita, baik kita simpan dulu Pok Hing. Nembak. Kalau dah malik baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pik seorang lah. Masuk dulu. Jangan marah. Tu dia. Allah baru. Baru rasa lega. Baru rasa lega Pok Hing. Sungguh tu baru rasa lega. Okey, kat sini. Masukkan dia dalam sangkar. Baik. Okey geng, sekarang ni kita tengok tekstur dia. Lepas tu kita tengok berapa ml. Daripada penjaga hari ni kita boleh tahu lah berapa ml yang kita ambil pada hari ni. Oleh kerana licin bisa dia tu dia melimpah keluar. Yang awak tadi yang dia tapi Nampak ni takut kena bisa dia. Tengok basuh ke jari dak takut kena bisa. Tengok ada lagi bisa. Buka. Baik buka. Tangan jangan ketar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dia hanyir. Cuba isi. Apa udah pin ambo. Apa? Kamu tu Jangan putar, jangan main. Okey. Tepi tangan Pok Hing tak nampak bisa. Tangan Pok Hing gelap. Wah. Dah tati tengok dia tu tangan Pok Hing gelap. Memang gelap bagi aku. Gambar dah. Ni kosong kita try ambil. Berapa ml kita dapat? Tak masuk Pok Hing. Masuk. Kak sangat Pok Hing. Macam madu ni. Masuk weh. Saya sekali saya nak minta subscriber teka berapa? Saya. Berapa ml? Pagi nak berkhabar. Teka Pok Hing pula berapa ml? Pagi rasa ada 5 ml. Subscriber berapa? Banyak ni. Berapa ni? Alah. Jawapan dia 3 ml. 3 ml Pok Hing. Dia apa pik tutup ni. Mana? Kalau pik tak tutup tu angka saat ni bila jawab tepat lah. Dah memang nama dah teka. Langsung jawab tepat. Okey geng. Tadi jumlah yang kita dapat ambil ni 3 ml. Pok Hing takut tak saya tanya? Rela tak kalau benda ni letak atas tapak tangan Pok Hing? Dapat tangan dah esok apa Dah dia basuh habis ni pun ada tengok. Ada lagi. Bisa dia. Tapi pik kalau kita basuh siapa-siapa okey lah dah. Okey, kita try letak atas tangan Pok Hing dulu. Rela tak ni? Tu rela tengok tu ada dah tu. Tapi beringatlah, jangan gelepor lah. Jangan cocoh pik. Tak cocok saya pun cerdik Pok Hing. Jauh tak jauh sikit. Gurau-gurau juga. Tengok tak cocok dah. Tak, saya letak gini. Saya letak gitu. Okey. Saya pun ambil juga sikit. Okey. Lepas tu kita minum lalu ni. Boy nak juga. Boy nak juga. Jahat boy mainan kita ni. Daripada tikuk mak-mak. Okey guys. Jadi tekstur bisa ular ni. Tengok nampak tak? Cuba yang buat macam saya buat. Dia apa pekat sikit tau. Pekat macam madu lah. Macam madu. Bisa king cobra ni jenis neurotoxin. Kena bibir tak boy? Tak apa, boleh tu dia bisa pada luka. Pada luka tak apa. Pok Hing nampak pandai sebab semenjak duduk dengan TSK. Pok Hing memang segedik, beranak-beranak tu segedik selalu dah. Segedik dah? 1 tambah 1 apa? 11. 11? Memang segedik. Kalau matematik biasa 1 tambah 1 2. Pok Hing ni admit. 1 tambah 1 11. Betul ni. 1 tambah 1. Ada 2 batang 1. 11. Bijak. Memang. Okey, jadi guys, bisa dia ni kalau kena pada kulit macam biasa Pok Hing. Kita buat gini Pok Hing. Buat attack yang sapu. Sapu. Okey. Lepas tak buat. Okey, kita dah sapu tengok clear. Apa yang dia tapi melekit tengok. Melekit Tapi tak apa. Clear. Okey. Jika terkena pada kulit, kalau kulit tak ada alergi, tak ada apa. Tak ada. Kering macam air liu. Okey, tengok tak ada apa.
Jadi dia jadi putih Poing tak? Tengok Poing jadi putih. Tu apa tu? Orang ingat dulu itu kan orang ingat sapu tu. Ya. Putih kejap habis. Balik bini tak kenal kan. Jadi baloi tu. Apa putih situ tu. Si poin nak hitam pe. Poin nak hitam. Bapa Poing nak hitam. Hitam itu menawar pe. Oh, Putih poin. saya pun minat hitam tak Poing. Aha. Saya tak minat Cina ke Mak Saleh Poing. Saya minat negro. Nego. Hmm. Patut poin ada minat hitam. Saya ingat muka poin ada dok. Saya main nego kan. Memang Kata saya minat Poing. Ha. Cium kali. Aduh. Aduh. Poing. Jadi saya lagi tambah Poing. Ha. Bisa King Cobra ni Poing. Ya. Bisa dia diklasifikasikan sebagai bisa jenis neurotoxin. Ya betul. Apa itu neurotoxin, gang? Neurotoxin ni adalah bisa yang menyerang sistem Sarah. saraf. Jadi guys, alhamdulillah. So pada hari ni ada lagi sikit benda ni bisa ulang ni. Yang ni cukup untuk membunuh manusia. Tak perlu banyak Poing. Sikit ni. Okey. Semoga ilmu pada kali ni bersama saya dan Poing bermanfaat kepada semua. So kita jumpa di lain hari, lain episod. Support King Cobra channel ular anda. I love you.